Hari ni kita dapat alat baru daripada untuk kitchenware. Okay, ni alat dia lah. Kita tahulah. New Vision, New Enjoy. Tu je dia tulis. Lepas tu ni lah barang dia. So kita tengok lah apa ada kat dalam tu. Okay, so kat sini dia dah list down dah apa yang kita dapat. Semua benda-benda ni. Zap, bekas dia. Lepas tu ni dapat bekas dia. So kita tengok dalam lah apa ada. Apa ada dalam ni. Okey, so kita buka. Kotak kita buang. Inilah barang dia yang kita dapat. So kalau kat sini dia banyak pula packaging dia ni kan. Kita buka dulu. Terpusing. Aduh, hai. So tengok bawah dia. Inilah dia yang kita dapat. Barangnya tengok. So inilah kitchenware tu yang boleh guna tu. Ni. So kita dapat ni dulu satu. Okay, dia punya built-in nampak macam bagus. Macam tahan. Ni untuk buat telur dadah. Okay, bawah. Lepas tu kita dapat, pisau. Okay, ni pisau buah lah. Pemegang dia sedap. Okay lah. Okay, good. Ni balik sebab dia tajam. Lepas tu kita dapat gunting. Okay. Gunting pun rasa macam kuat. Dan kepala dia pun besar. Dia punya ni pun tebal. Okay. Boleh lah. Lepas tu ada yang untuk buah punya. Ni untuk kopek buah lah. Kulit-kulit buah tu semua. Buah apple, buah apa. Semua boleh pakai ni lah. Kemudian ni. Pembuka botol. Okay. Dapat pembuka botol juga. So ni botol kicap. Botol apa nama. Kejadah semua. Botol air apa. Botol-botol lah. Boleh buka. So set dia lengkap dah dapat seperti yang dia cakap kat kotak dia ni. Jadi kalau siapa nak beli boleh cari lah ni. Dia tulis macam ni kita cari lah. Pandai-pandai jumpa nanti. So dapatlah macam ni. Okay. Apa lagi okay. So bawah dia sebenarnya berlubang macam ni So maksudnya kalau basuh nanti air tu tak adalah dia duduk dalam ni kan. Dia ada lubang dalam tu. Boleh dapat lubang tu. So air tu keluar lah balik kat bawah ni. Kalau basuh tu boleh terus sejat kat sini lah. Tak payah sejat jauh-jauh ke. Sejat atas lain, tempat lain ke. Sejat atas kain ke. Tak payah. So boleh sejat terus dalam ni. Settle. Okay. Siapa yang nak beli ni boleh beli lah. Tapi cari lah nama dia. Pandai-pandai lah cari. Guna gambar pun boleh kot sekarang ni.